beza Yaris Cross Hatchback dengan yang hybrid? Jom Miko tunjukkan. Ni yang Hatchback, ni yang hybrid. So luaran dua-dua dia nampak memang sebiji sama saja. Bezanya engine, gearbox dengan fuel consumption dia dan sikit aksesoris. Untuk Hatchback, horsepower dia 106 PS, Newton meter dia 4200. Untuk yang hybrid, horsepower dia 111 PS, Newton meter dia 4000 hingga 4800. Seat leather untuk yang Hatchback, dia full cover dengan leather. Seat leather untuk hybrid, tengah-tengah dia ada lubang. So dia akan cepat hilangkan panas. Untuk Hatchback dia tak ada scar plate, dia hanya ada dekat sini saja. Untuk yang hybrid dia ada tambah satu scar plate, untuk 4 pintu dia ada. Untuk Hatchback wireless chargers dia optional tambahan tanpa RM550. Untuk yang hybrid wireless chargers dia dah built-in siap. Untuk S dia ada 3 driving mode sahaja, Eco, Normal dengan Power. Untuk yang hybrid dia ada 4 driving mode, Eco, Normal, Power, tambah lagi satu EV mode. Gearbox untuk Hatchback dia pakai CVT 7 speed. So dia ada pedal shift. Manakala untuk yang hybrid, gearbox dia pakai eCVT. So dia tak ada pedal shift. Untuk booth belakang Hatchback dia 471 liter. Untuk yang hybrid dia 465 liter sebab tepi sini ruang untuk kita punya bateri 12 watt. Dari fuel consumption pun ada beza. Kalau Hatchback 1 liter dia boleh jalan 18 km. Kalau untuk hybrid 1 liter dia boleh jalan 28 km. Okey, sangat-sangat jimat minyak untuk sesiapa yang nak pakai kereta yang sangat jimat, ambil yang hybrid terus. Sebab untuk Yaris Cross ni dia sudah bukan beza low spec ke full spec pada accessories ataupun features. Sebab dua-dua akan tapak yang sama sahaja. Tapi dia beza dekat kita punya driving experience dengan fuel consumption dia. So, kalau korang ada berminat dengan Yaris Cross ni, tak tahu nak pilih spek yang mana satu, boleh WhatsApp Viko. Viko bagi cadangan mana yang lebih sesuai dengan you. Okay? Apa yang nak tahu, komen je dekat bawah ataupun WhatsApp Viko, lagi cepat reply. Bye!